Hei, gelak Kau gelak Kau suka Bodoh. Kau pun sama bodoh juga. Dua-dua bagal. Tak habis-habis menyusahkan aku. Ini semua malapetaka kau orang melekat kat aku ni. Habis baju aku, kau tahu? Bos, mana kita orang tahu, bos? Sebelum ni tak ada pun. Betul, bos. Diamlah. Dia pula yang lebih-lebih. Sedap tak apa juga. Bos. Bos. Habis macam mana ni, bos? Ni, badan kita ada bau najis, bos. Bos. Takkan bos nak mengendap lagi? Itu aku tahulah. Biar aku telefon budak-budak tu. Kalau kita dah tahu apa yang diorang nak buat esok, senang. Kita boleh standby, tak payah mengendap. Faham? Betul, bos. Betul, bos. Itu pun nak diajar. Semua idea aku. Semua aku yang buat. Aku kerja ke? Kau yang jadi bos? Kami kerja. Halo. Assalamualaikum. Ya, apa khabar? Macam mana? Dah jumpa cara-cara nak menjadi seniman? Belum jumpa lagi lah, Cik Ado Kuyup. Ingat je, masa makin singkat. Jangan lupa. Tapi tak apa. Besok kita orang ada dengar dia orang buat uji bakat kat dewan tu. Kita orang pergi sana. Ini yang Cik Abdul Kuyup tanya ni kenapa? Tak apalah. Baiklah Kau buat apa ni? Kau ejek aku Tak, ni. Ada, bos. Ni. Rosak. Rosak. Kau masuk dalam mulut kau tu. Masuk dalam mulut kau tu sekarang. Masuk. Masuk! Salah. Bohong sunat. Bang, orang tua-tua cakap bohong sunat tak baik. Abang jangan cakap macam tu, tak baik. Habis aku nak sunat kau. Kau pandai nak bercakap je. Cik Medi sendiri lah. Betul kau orang nombor satu. Salah ke saya cakap bohong sunat tu tak elok? Engkau tak payah bersuara. Tak suka dengan orang putus. Sudah. Entak lah. Sudah. Dia nak pada gaduh boleh? Kuat! Bos, macam mana, bos? Itu pun nak kena ajar juga. Macam ni. Okey, ya. Lubang, banyak lubang. Okey, bos. Boleh? Ingat besok kita lagi. Okey. Siapa bos ni? Bos. Besok kita kena fokus. Kita kena pastikan kita punya planning berjadi. Apa? Tu peluang kita yang terakhir tu. Faham? Faham. Apa? Abang cakap Jangan pending bodoh. tadi. Apa? Pending. Pending tu apa? Planning tu rancangan, bodoh. Planning. Planning. Abang nak cakap tu dah tadi. L tu tinggal. Nak bodoh orang je kerja. Sudah. Tengok cerita ni lagi sedap. Oi, Apa? main game. Tak, abang rakam tadi. Ada orang buat lawak. Apa pandang-pandang? Bos, hulu kili. Ada masalah ke, bos? Bos. Memang aku ada masalah sekarang ni. Ni semua pasal korang. Sampai bila katnya kau nak bagi aku senang? Tak habis-habis menyusahkan aku. Dah, jom kita pergi mengendap. Alah, tak payah, bos. Kan kita dah tahu rancangan diorang. Bos. Iman ni, bos.
Jom balik lah. Balik? Sekarang ni, aku yang bayar gaji korang ke? Korang yang bayar gaji aku ni? Kami bayar gaji bos. Apa? Bos bayar gaji kami. Habis tu? Aku nak kena dengar cakap korang ke atau korang yang nak kena dengar cakap aku? Bos kena dengar cakap kami, bos. Ni dah lebih ni. Dah. Kami dengar cakap bos. Kalau macam tu apa lagi? Tak faham lagi. Siaplah. Dah siap, bos? Dah siap. Siap mana? Balik. Balik. Ya Allah, kenapalah korang ni bahlul sangat? Aku suruh siap pergi mengendap, bukan pergi balik. Cepatlah! Ni pesen apa ni? Pesen apa? Kaban. Gaban? Oh yang... Wii. Wakatau, kedong-dong. Itulah. Bos peminat juga gaban. Apa ke tidak? Favourite aku tu. Mengarut je korang ni. Kalau macam inilah rupa korang nak pergi mengendap, yang katakan orang tau. Kucing pun gelak tengok korang. Nak berjimat tu biarlah berbada-bada sikit. Takkanlah pakai manilakan. Lukis pakai marker pen pula tu. Buat malu aku je. Dah. Pergi sebelum aku pitam. Apa ni? Wakatau. Kau ni janganlah keletek aku. Mana dia? Hai. Ada kata. Aduh. Hai. Kau kasar. Tahu takut ni baru sikit je ni. Macam mana? Macam mana? Macam ni lah. Siapa bang tadi tu? Penyamun ke Malik? Penyangak. Penyangak. Aku ketuk kepala dia pakai ni. Buat desing. Mana muka? Macam-macam lah dunia ni. Itulah. Alah, kita ni perempuan dia nak kena ngendam. Kau rasa dia orang nampak muka korang tak? Bos, saya rasa tak nampak, bos. Tapi kita pakai topeng. Aduh, bos. Ni, dah macam nak patah kaki ni, bos. Tak apa. Kita rehat dulu 20 minit. Lepas tu sambung balik. Tindak lagi, bos. Yelah. Hai, bos.
Sejak bila bos suka mengendap lelaki ni, bos? Kau ni kan? Aduh. Kau tak merepek tak boleh. Tarik tu panjang. Aduh, bos. Aduh, orang sendiri pun nak belajar. Dah. 20 minit. 20 minit. Dah, zoom. Tempat kita duduk ni bang, sebenarnya okey. Tapi orangnya yang tak okey. Bayangkan lelaki sama lelaki nak ngendap macam tadi tu. Kau kena faham. Ni tak sama dengan kampung kita. Dah nama pun KL. Kekejaman lelaki. Lelaki dengan lelaki pun bernapsu. Nak ngendap macam mana? Tapi abang rasa tak adalah. Itu dia punya hobi je, tabiat dia orang. Pelik hobi macam tu. Mungkin masa apa ni, mak dia ngandungkan dia, bapak dia kaki ngendah, ikutlah keturunan ni dinamakan penyakit keturunan. Oh, ya tak ya juga. Apa benda penyakit keturunan? Kalau hobi ke apa habitat? Apa tabiat? Tabiat tak boleh. Bendanya tetap salah. Mengendap tu tak elok. Abang nak kena ngendap. Ambil video masuk YouTube. Tu buat apa tu? Kau diam boleh tak? Kau selalu mandi dengan aku sentalkan aku tak nak bunyi pun Alah, Berkerak. Mungkin. Kau tu punggung pun berdebu kau tahu tak? Tahu tak? Ai. Payah motor kempes. Apa kempes? Kempes? Tak ada angin. Pancit. Oh, pancit. Aduh, besok nak kena betulkan tu. Kita nak kena gerak awal besok pagi tu. Betul lah bang. Try pergi. Kena juga kan? Tapi kau boleh apa? Nak pergi betul kan? Pandai tempat aku tadi Pergi betul kan? Jamaah sini. Hei, saya baiklah bukan adik kandung betul. Bos. Siapa pula bos dia macam ni? Oi. Aku bos ke kau yang bos? Bos. Tu. Ni, bos. Adik. Tak layak kau tahu. Cakap kau tak percaya. Kena pancit. Aduh, Epam mana Pam? Mak Pakai lah boleh ni malam-malam. Yang malam ni pun banyak berasap sangat dan macam duduk kat Windows Sonata ni kenapa ni? Dah lah, kau malam-malam jangan tegur. Siapa pula malam-malam buta tu orang muka daya? Siapa pula pancik daya tu kan? Kau. Sudah, meletup saya ni Kang. Belum lagi. Kau ni. Ni kalau meletup tak kajang lah. Sudah! Bos, sebenarnya kita orang yang pancit kata tadi, bos. Aduh. Ya kau pergi pancik daya tu. Kenapa kau dah tahu orang tak pergi mana-mana hari ni? Bukan bos cakap. Alang-alang jahat biar habis jahat. Ini bukan jahat namanya. Ini bangang tau. Jom lah. Ni sila kena paku pancit pula bang. Bos. Tu. Dia dah masuk, bos. Alah. Bos, dah masuk, bos. Macam mana ni? Gerak sekarang. Mai. Punyalah panas malam ni. Aduh. Dah macam merasa dalam apa tu ketumbar dah. Ketua bang. Ketuha. Hei, tapi yang penting besok kita nak kena datang awal-awal. Betul. Supaya juri tengok kita bersemangat. Betul tu. Biasa awal-awal uji bakat, juri tengah segor. Silap-silap markah diberi 100%, dapat dekat 200%. Dengar sih. Esok pagi-pagi aku nak kau orang jalankan apa yang kita dah rancangkan. Faham? Sabotaj. Bang, tak boleh. Itu kan rasuah. Oh ni. Oh, lupa. Manusia zaman sekarang ni buat apa benda pun nakkan ganjaran. Betul. Bila ada ganjaran, maka kerjanya makin lancar. Betul. Tengok permainan dia. Mak kata pepatah, tepuk dada, cium pipi. Baru punya ni. Dah. Berambut. Ambil.
ingatkan korang ni. Mulai hari ni tingkah laku kena jaga. Banyak mata telinga yang dengar kita buat apa. Ha, aku setuju macam tu. Betul-betul. Tak lambat ni. Tak payah kunci lah. Kalau orang nak ambil pun lampu ayam ni tu. Tadi. Bang, Ha, betul ke tempat ni? keluar kejap. Abang tengok kejap. Nombor 12, jalan cari makan. Betul lah, jom lah. Kalau betul, jom bang. Kita pergi bang. Hei, Mana tu orang tak nampak-nampak pun tak dapur berapa ni tak datang. Panah ni, panah. Ni perut ni, pu. Apa yang pun? Hati lah. Hei, akulah. Aku pasal kita dah kena tipu ni. Hei! Ranjat. Ni korang ni nak pergi mana ni? Kita orang nak jumpa dengan Cik Ahmad Samsu. Ha. Korang ada buat temu janji tak? Buat temu lawak. Kita orang nak buat lawak? Saya tanya betul-betul. Bergurau je. Kita orang ada buat temu janji. Ni lah kad dia. Kita nak jumpa Ahmad Samsu, bukan saudara dia. Saya tahu. Habis cakap saudara Ahmad Samsu. Hei. Silap ada pistol. Masri. Masri. Kejap. Encik kelang kabut. sihat. Lawa jambul. Saya kenal. Ini yang selalu bagi director saya sakit jantung. Ni. Nah, ambil kad. Jom ikut saya. Kita pergi make up dulu. Ni muka ni semua nak kena touch up dulu. Mai kita masuk. Boleh. Terima kasih, Haji. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi Ada nak perempuan? Boleh lu cik kalau betul. Ni nak tanya sikit lah ni. Ya. Itu memang hurah lah kan daripada kecil. Yang mana satu? Yang tadi tu datang tu siapa nama tu? Sejak lahir tu. Dah pergi cepat Saya sikit. rimas lah tengok dia. Cepat. Ni nak tanya. Saya tak pergi masuk. Macam-macam. Kalau budak-budak tu datang tadi, kan, kita dah boleh balik dah makan nasi. Makan. Sabarlah, gaji di bulan-bulan. Aku tak ada duit ni lapar juga. Apa juga. Senang macam ni. Kau telefon kat adu kuyuk, cakap budak-budak tu tak datang. Kita dah kena tipu. Bosan. Kalau tidak kita boleh balik dah. Hei, Nak memarahin apa sabarlah. kau marah. Kam. Tenang daku dalam doamu. Nampak? Michael Jackson campur Ahmad Jais. Michael Jackson macam kena tungau. Mat, abang macam Mr. Potato tak, Mat? Diamlah, aku tengah baca dialog. Saya Salim dengan Ahmad Jais pun tak dapat beza. Lebih lah. Nampak, macam Mr. Potato, Oh no. Betul? Ini bukan Mr. Potato. Ini Mr. Tomato. Tomato tok kau. Hei. Tok saya, tok abang juga. Ni, engkau pula abang tengok macam Mr. Rip. Mr. Rip. Mr. Rip? Rip tu rogol. Mr. Grape, anggur. Mr. Grab abang nak cakap tu. Mr. Grape Saya start dulu. Hai Mr. Potato. Yes, Mr. Grab. Yes, what I can doing for you. Kau cakap kat single macam Jawa bunyi. Inggi we. Ni abang nak bagi tahu kau, Apa? Abang last pakai baju ni masa abang kerja dulu. Bila? Abang part time jadi pepatung dulu. Apa?
Abang jangan sampai aku suruh kakak ni pukul kau. Kakak masuk putih pun tak betul ada hati. Aku nak baca dialog pun tak boleh tau. Baca dialog, baca dialog. Apa dah kau merepek ni? Dialog dah hafal? Dah tuan. Dah. Bagus. Mari, karakter nak jumpa. Karakter nak jumpa? Karakter. Mari. Kakak betul sikit lah bang. Mesti apa tak tahu? Kak. Hello bos. Bos, rancangan tengah dala lah bos. Budak-budak tu tak datang bos. Dah lama tunggu ni bos. Aduh. Apa? Tak nampak bayang langsung? Bodoh, aku suruh cari orangnya, bukan kejar bayangnya. Hei. Dah, tunggu sana. Tunggu. Tuan. Hantar. Ha! Kita ada masalah, tuan. Masalah? Apa? Masalah? Apa masalah? Diorang ni bagus sebenarnya. Ada bakat. Tapi masalahnya diorang ni masuk air sikit kadang-kadang. Dialog semua dah okey kan? Boleh. Jam? Tuan, dengar tuan. Dialog dah salah? Dah tuan. Dah. Wow. Kita buat serintai yang pertama. Oleh kerana korang semua dah berpakaian cantik macam Mr. Potato ni kan. Mr. Potato ke tomato kan. Aku rasa kita buat yang pertama. Serintai yang pertama. Korang kena menyanyi dan menari. Menyanyi? Ha. Menari? Ha. Merana. Abang tak pandai menari. Saya pandai. Tapi tuan, saya boleh. Tapi gitar ni nak kena ada tali lah tuan. Tali tak susah. Fazli, pergi cari tali. Tali. Tuan, saya boleh main gombang ni tuan. Gombang kau. Itu gendang, bukan gombang. Tali. Tali pun dah ada dah. Dia ni ada penyakit kelang kabut ke tuan? Dia memang macam ni. Dia memang macam exercise yang terpantas sekali. Manager. Dia manager. Boleh kahwin ke tangan berintai? Oi, cincin besarnya. Boleh salam. Cakap dah boleh salam. Gerai Oh, tak? boleh salah. Okey. Kita ke depan. Abang makan. Ke depan. Boleh tuan. Kita buat stream test pertama Okey bang. Fazli. Dah ready tu. Pergi masuk. Okey, standby. Cerokan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, string. Test one, take one. Mudah-mudahan kita berjaya. Action. Jangan tergoda bintang di awan. Kalau terbitnya di siang hari. Jinak berpati makan di tangan. Jinak manusia makan di kaki. Jinak berpati Makan di tangan. Jinak manusia makan di kaki. Cut. Wow, bagus. Pandai pun korang. Menyanyi dan nari. Okey, kita buat screen test nombor 2. Aku nak kau berlakon. Jeb, kau buat micro music. Kau ibaratlah cerita-cerita romantis lah. Lebih kurang dekat Sepanyol ke Mexico ke. Aku nak... Roman bang. bukan roman. Romantis. Oh, romantis. Romantik lah. Mamat dengan Suib kena berlakon. Boleh, bang. Jeb, main gitar buat background music. Boleh Tuan. tuan. Boleh, ha? Boleh tuan. Tuan, minta tuan. Tak apa. Dalam mulut tu. Kau berlakon. Okey, standby. Okey. Okey, sangat ke? Cakap apa boleh kau cakap. Kau Tuan. cakap romantik. Saya himas lah tengok dia. Dia ni memang serabut. Okey, Macam standby. mana? Screen test tu, take Boleh tuan. one. Kamera roll. Dah start. Action. Kau jadi perempuan. Aku jadi perempuan. Aku jadi lelaki. Janganlah ketawa bang. Betul-betul lah sikit. Ni abangnya duduk atas kenapa? Oh, nak kena duduk eh? Saya dah jadi perempuan, Sumpah tipa abang tak tipu. Betul ke atas kepala abang ni memang tudung saji. Dulu arwah mak abang bawa ni lah jadikan. Abang tipu. Sakit tipang kau tunggu abang. Oh, menipu ahli setan. Nah. Buat video klip. Cut. Bagus pun.
bagus. Okey, kita buat screen test nombor 3. Nombor 3 lah. Okey, aku nak okey tak? Kita ni buat macam ibaratkan pertandingan berbalas pantun. Berbalas pantun Okey. Suib jadi pengadil, berbalas pantun ni antara Jack dengan si Mamat. Tuan, boleh tak saya tukar? Tukar apa? Biar tak jadi pengadil, dia jadi meja yang tempat saya letak ni untuk bikin pantun. Amboi. Saya jadi pengadil kau lah. Tapi aku nak screen test nombor 3 ni ibarat dia pertandingan berbalas pantun. Antara kau Dengan Mamat. si Mamat. Tuan, kalau ada pertukaran lagi satu boleh tuan. Apa lagi Tuan nak? sediakan kain merah ni jadi kerbau. Hei, kau banyak. Okey. Ni yang pengadil Dah. Okey. Fazli, masuk bot. Okey, semua semua Wah, Okey, tuan. screen test 3 take 1. Kamera roll. Action. Kau jual. Saya jual. Sabar. Abang jual, abang yang tu orang jual pada saya. Sabarlah, pengadil sini ada, hormatlah sikit. Pergi ke kedai membeli bergedil. Silakan, mana satu pengadil? Pengadil lah. Apa pantun masalah? Cepat. Pergi ke kedai membeli gula. Apa lagi tunggu? Silakan mula. Nampak. Dengar ya, abang nak jual ni. Jual. Pergi berjalan ke rumah Cik Yaya. Banyak-banyak ikan. Ikan apa yang kaya? Ikan apa yang kaya? Jawab. Pergi jalan-jalan jumpa Mak Nawab. Jawab. Pergi ke kedai membeli tambat. Jangan lambat. Jual pengadil. Ikan kaya ya. Ikan kaya. Ikan kaya. Dengar ni baik-baik ni. Kecil-kecil budak baik dah besar jadi tokan. Pakai ikan lah. Nampak yang kaya toki ikan. Alah, maksud saya tadi ikan yang kaya. Bukan toki ikan. Ikan yang kaya ya. Pergi ke kedai membeli bunga. Macam mana? Salah. 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 Lain. Dengar ni saya pantun pula. Hai, tak jawab lagi. Oh tadi tak betul. Jawapannya ikan mas. Kan? Bagus pun. Macam ni lah baru jadi pelakon, penyanyi semua. Mari kamu bertiga. Okey tak, tuan? Bagus. Tahniah. Siapa meninggal? Tak ada. Bukan meninggal untuk kamu berdua. Bertiga set. ni. Okey. Saya dengar takziah. Tahniah. Lanjut aku bang. Okey. Kamu telah berjaya dalam screen test ni untuk membintangi filem terbaru kami. Ya, tuan. Cerita apa? Tajuk dia Penglimpur Lara Kelabu Asap. Salah. Apa kepeliknya nama tu? Habis korang ni semua kelabu asap bukan takut. Kelabu pun kelaba. Janji job. Jangan kelabu tak anjing sudah. Okey. Apa-apa sign kontrak ke untuk tanda tangan ni sila ikut Cik Fatimah. Ikut ke mana? Ke pejabat. Saya mana? ni lemah dia ingat. Tak ada apa-apa. Dah boleh tak? Dah boleh? Jomlah kita ke Jom. pejabat Jom. Jom. Awak dah. Kalau abang dapat cubit muka. Nama dia Fatimah. Oh, Fatimah. Kalian mana artis yang lain? Artis. Asal kita buat sini je screen test je ni. Tuan. Cik Fatimah tu tadi. Dia kutuk tuan. Betul. Tuan. Dia cakap tuan baru-baru ni. Dia apa? Aku suruh kau pergi sign kontrak asal kau datang ni balik. Tak macam dah tertambatlah hati tengok tuan comel. Tuan. Puan Fatimah tu lagi mantap kau buat aku buat apa? Tuan, Puan Fatimah kata tuan macam Bukan Puan Cik Fatimah. Cik Fatimah kata tuan macam PDD. Apa? PDD hip hop. Negro tu. Saya pergi dulu tuan eh. Dah boleh pergi tak? Tak boleh pergi. Tuan nak lagu saya main. Saya main. Tak nak. Budak-budak tu tak datang uji bakat hari ni. Dan mereka semua gagal dikesan tuan. Lelaki punya budak-budak. Jahannam mana? Apa pasal macam ini macam? Tak apa tuan, tak apa. Tuan jangan risau. Saya rasa mungkin hari ni mereka memang tak pergi uji bakat. Maksud saya mereka cuti. Dan mungkin mereka bersia-sia ke menenangkan jiwa, menenangkan fikiran. Ataupun mungkin juga mereka melepak di rumah aja. Abdul Khoyo. Ini perkara bukan boleh main rasa-rasa. Kalau ini telefon, kalau kena ente punya kafalah, baru ente boleh rasa. Bodoh. Suruh kawal itu budak-budak pun susah kan? Senang punya kerja lah. Presiden juga mau. Kerja malas, jaga pun susah kan? Bodoh.
Siapa? Ente lah. Oh. Ingat puan tu ni. Aku tak sabarlah nak tunjuk kat Abu Kibar. Ya, memang ah. Abang pun tak sabar. Ini kerja Tapi, pertama kita ni, bang. yelah, tapi App, apa-apa hal kau kena potong state App dulu, App. Dah, tadi saya dah potong state. Dah siap dah satu untuk kita punya salinan. Fui, cekap lah adik abang ni. Sayang ah. Sayang. Geli, aku tak sangka betul lah. Pandai juga kau berlakon, Rep. Pandai, bagus. Alah, yang buang masa. Ni ah, bangunan Cik Abdul Kibas. Jom. Mati anak, mati. Mati anak, mati anak. Jahanam. Kalau itu 3 ekor berjaya jadi seniman, habis kita punya rancangan. Habis. Sabar tuan, sabar. Bukan senang mereka nak berjaya menjadi seniman tuan. Bukan senang. Ente punya tempat duduk lah. Oh, maafkan saya tuan. Ente lagi Maafkan muda, saya, ente tuan. main sama anak. Sabar tuan, sabar. Ana boleh sabarlah. Tapi satu perkara bikin Ana jadi gila. Siapa suruh pula tuan jadi gila? Bukan Ana boleh jadi gila, ini pasal lah. Satu pasal lah. Apa hal? Ana baru terima surat dari cawangan utama pemegang harta. Mereka sudah tahu yang 3 ekor itu datang menuntut harta sama Ana. Mereka sudah yakin Ana amanah. Tapi Ana sudah lewatkan 7 bulan. Betul? Perjanjian asal 3 bulan. Masya Allah. Jadi tuan telah tipu saya lah. Itulah Ana rahsiakan dari ente. Kalau macam tu senang kerja kita tuan. Begini, kita halang budak-budak itu dalam tempoh 3 bulan saja. 3 bulan bukannya lama tuan. Selepas tamat 3 bulan, kita batalkan perjanjian. Dan kemudian segala harta akan menjadi milik kita. Senang tak? Betul penasihat. Brilian lah. Nak Azni. Suruh mereka masuk tulis mesyuarat lah. Macam mana? Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Ente bertiga ada apa berita datang kemari berjumpa dengan Ana? Ada berita gembira ke? Ada tuan. Berita apa? Sudah jumpa jalan ke ataupun peluang-peluang untuk jadi seniman? Kita orang nak bagi tahu yang kita ni bakal jadi seniman. Macam ni. Kita orang telah dapat satu tawaran berlakon oleh satu produksi ni untuk jadi pelakon utama dalam filem diorang. Kenapa tuan? Banyak betul tuan ni ah. Ada salinan kontrak. Tapi jalan. Masya Allah. Kenapa tuan cemas ni? Tak gembira ke? Gembira. Kalau gembira mesti nak ketawa. Ketawa tuan. Tapi ente bertiga tak boleh menerima apa-apa bayaran. Itu kita orang tahu tuan. Duit yang kita orang dapat tu, kita salurkan ke rumah anak-anak yatim. Kalau itu macam, apa macam ente mau jadi seniman? Perfilm. Kita ada masa 7 bulan katanya. Ini baru sebulan. Langkah pertama. Langkah pertama. Kita ada 6 bulan lagi. InsyaAllah kalau kita ada banyak pelakon filem, popular kita orang nanti. Nanti tak Abu Kibar boleh minta kita orang sign kat tangan. Fotograf. Sukalah. Sukalah, Bang. Sukalah. Alah, abang menggurau tak boleh. Alah, kan nak lengking. Boleh kau potong pagi kat sini, bang? Boleh. Paling kuat pun dia tarik. Alah. Alamak ni. Macam cerita tu lah. Apa? Yang isong mata kaji. Kau jangan sampai kang. Tu. Buat pendaftaran ni. Jom.
Ha. Panjang lagi ya. Ini untung. Masa dulu, time abang pergi uji bakat dengan arwah mak. Ha? Ya, pernah dulu. Masa kau kecil-kecil. Kenapa? Beratur di sini, Sampai mana? sampai kat LRT tu tak? Banyak panjang. Ramai bau dengan abang Dapat tak? Abang dengan mak? Lingkup. 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 Mak yang lingkup ke abang yang lingkup? Abang lah. Baik lah arwah mak kan? Ramai orang ni. Abang nervous ni tau. Ni risau abang ni. Bang, Ah, habis saya apa? kumpul stem kan? Kat rumah kan banyak stem kau kumpul. Oh, Hobi sendiri pun lupa. Abang tak boleh isikan saya punya borang Boleh. Saya punya hobi baca novel. Novel arwah mak kan banyak kat rumah. abang hobi apa? Abang tangkap rama-rama. Rama-rama abang. Habis? Kupu-kupu. Kau kalau aku kupu dengan orang, rama-rama dengan kupu-kupu sama lah. Bang, orang minta foto state shot beranak lah bang. Ya? Ha. Abang ada surat pajak je ni. Surat pajak mak Surat pajak arwah mak. Nah, dah siap. Okey, seterusnya kita bersambung peserta yang nombor 4045. Silakan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Abang ada buat kemian ni. Abang buat kemian. Buat apa? Assalamualaikum pakcik. Pakcik. Kita orang ni nak uji bakat. Abang kenal tu pakcik tu? Artis ni, artis. Biasa masuk TV kot. Kita orang nak nyanyi boleh? Boleh? Hey. Saya Jeb, Mamat, Soeb. Soeb. Boleh nyanyi Dah boleh? Kita orang adik-beradik lain bapak. Janganlah beritahu malu. Mak sama. Dah boleh, dah boleh. Dah boleh Boleh, betul. Nak nyanyi sama? Bujang sepah namalah kami, rancak menyanyi hiburkan hati. Bujang kami, bujanglah mimpi, menawan hati tidak sekali. Apalah nasib menimpa kami, rindu kasih siapa peduli, namun kami masihlah steady. Apalah nasib menimpa kami, rindu kasih siapa peduli, namun
kasih siapa peduli, namun kami masihlah steady. Jahanam mana? Mati anak. Mati. Ente tengok. Seniman Jahanam Seniman free jadi rebutan penerbit. Dunia hiburan telah digemparkan oleh 3 pemuda yang tidak mahu menerima sebarang bayaran walaupun RM1 untuk menjadi seniman. Ente tengok. Itu gambar. Semakin popular. Ini macam matilah anak. Impian anda semua jahanam. Hancur, lebur, tak pernah sihat. Sabar tuan, sabar. Masih ada jalan lagi. Mana jalan? Semua buntu. Jalan Pahang ada? Begini tuan. Kita berpakat saja dengan syarikat produksi itu dengan mengatakan wang yang sepatutnya budak-budak itu berikan kepada badan kebajikan telah menjadi hak milik mereka. Dari situ kita boleh menggagalkan perjanjian mereka dengan mengatakan mereka telah menuntut bayaran dan tidak mengikut syarat yang telah dipersetujui. Baguslah ente. Otak ente betul-betul mencampur lah. Brilliant. Excellent lah. Lagi star. Baguslah ente. Bagus. Kau boleh jahat. Apa yang dia tengok? Rancak menyanyi hiburkan hati, bujang kami, bujanglah mimpi, menawan hati tidak sekali. Apalah nasib menimpa kami, rindu kasih siapa peduli, namun kami masihlah steady. Apalah